18 tu sebenarnya top 5 je, bukan top 2 dalam dunia, bukan top 2 dalam dunia, bukan top 2 dalam dunia. Hah? Halo cuy, welcome back to Zona Kopso. Nah, di video kali ini kita mau ambil request dari salah satu kawan-kawan Malaysia ya. Sebelum lanjut, korang aktifkan notifikasi loncengnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan buat korang yang mungkin mau request bisa follow IG Randy ya di sini ya. Korang tengok bisa. Sekalian bantu Randy cuy, biar Randy punya kawan Malaysia cuy. Sekedar mengingatkan buat korang mungkin yang belum menunaikan sholat, silakan sholat cuy ya. Oke, tak usah berlama-lama, langsung aja kita tengok videonya and let's go. Korang tak rasa ke menara ni pelik? Menara Merdeka Pelik. 118 ataupun PNB 118 adalah menara yang menguasai pemandangan di ibu negara Malaysia, Kuala Lumpur. Memang menguasai lah sebab dia bukan saja adalah bangunan yang paling tinggi di Malaysia, dia malah adalah bangunan yang kedua tertinggi di dunia. Kalah hanya dengan Burj Khalifa. Setakat ni lah, persaingan dia sangat-sangat sengit dan makin merepek. Setiap kali kita dalam kereta di Kuala Lumpur, kita akan mendongak tengok bangunan mega tinggi berwarna biru ni. Dan kita tengok bangunan ni dengan macam-macam perasaan Nomor 2 lah. coy. Rasanya mungkin ramai yang kagum lah kan. Tapi bila saya tengok, saya rasa pelik. Saya rasa lain macam, rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Tapi kenapa? Susah nak jelaskan apa yang saya rasa. Rasanya pertama sekali kita boleh cuba bandingkan Menara Merdeka 118 ini dengan menara-menara ikonik negara kita yang lain. KLCC dengan menara KL. Kalau kita tengok kedua-dua bangunan ni dari depan, kemudian kita tengok dari tepi dan kemudian kita tengok dari belakang, kita dapati bahawa bentuk menara-menara ini sama je daripada semua sudut pandangan tersebut. Reka bentuknya sekata. Tapi kalau kita tengok menara 118 ni dari depan, lepas tu kita pergi tepi, kita tengok dari belakang, lepas tu kita akan dapati bentuk menara ni dari semua sudut pandangan adalah lain. Reka bentuknya tak sekata depan, tepi dengan belakang. Maksudnya kalau korang jarang lah pergi KL kan, katakan korang orang mengkibul pertama kali pergi KL setelah sekian lama, korang masuk KL daripada satu jalan dan dari jauh korang akan nampak menara Merdeka 118 ini. Macam ni bentuk dia. Lepas tu katakan korang tersesat lah dekat KL tu, insya-Allah pasti berlaku. Maka korang berada di tempat lain yang korang nampak menara Merdeka 118 itu di sudut yang lain dan korang perasan paling tinggi bentuk dia. Bentuk meninggi yang berbeza depan, tepi dengan belakang. Dia macam, tapi ini bukanlah sebab utama kenapa kita mungkin rasa menara Merdeka 118 ini lain macam, pelik. Sebab mereka bentuk keseluruhan menara ni bukanlah caca marba ke apa macam anak saudara aku main Lego kan. Menara ini masih simetri di bahagian kiri dan kanan. Macam yang buat menara ni rasa lain macam, saya rasa adalah disebabkan dua faktor. Yang pertama adalah reka bentuk keseluruhan dia dan yang kedua elemen bentuk yang membina keseluruhan struktur. Kalau korang pernah perasan, korang tengok betul-betul, korang akan dapati menara ini terdiri daripada banyak gabungan poligon yang tertentu. Iaitu segitiga. Gabung segitiga banyak-banyak, maka jadilah bentuk keseluruhan menara ni. Tapi kenapa segitiga? Dan bentuk keseluruhan menara tu sendiri korang tahu kan bentuk apa sebenarnya kan? Korang tahu kan yang bangunan ni dia dibina di tapak kawasan yang paling bersejarah dalam negara kita, Dataran Merdeka. Itu sebab nama dia Merdeka. Kau biar betul ni. Dan rasanya bukan spoiler. Korang semua dah tahu bahawa Menara Merdeka 118 ini adalah diabstraksikan daripada perisytiharan kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman, di mana beliau angkat tangan beliau ke atas dan beliau laungkan Merdeka. Menara ini adalah pos Tunku Abdul Rahman tu lah. Ijab.
Ya ke? Okey. Boleh nampak bentuk tungku. Yang peliknya kan, saya rasa kalau saya tak pernah diberitahu tentang fakta dari mana datang bentuk Merdeka 118 ni, saya mungkin akan dapat tangkap juga di dalam otak saya. Otak saya boleh rasa familiar juga dengan bentuk bangunan Iya, ni. ya. Tapi kenapa? Macam mana boleh jadi macam tu? Macam mana otak kita boleh tangkap seolah-olah dua benda ni gambaran yang sama padahal dua benda yang sangat berbeza kot. Seorang manusia, yang satu tu bangunan, dahlah penuh dengan segitiga. Salah satu proses utama macam mana kita berfikir adalah dengan abstraksi. sense. Di mana ada banyak-banyak benda yang sangat kompleks dalam dunia ni. Otak kita kemudian dia abstrakkan. Dia pergi ambil konsep-konsep yang dianggap paling relevan dan paling penting yang mewakili benda-benda yang banyak yang sangat kompleks di dunia nyata. Contoh yang paling senang adalah macam simbol perempuan dan simbol lelaki lah yang kita duk tengok dekat toilet R&R. Korang bayangkan kalau dekat setiap pintu bilik air R&R tu dia kena pergi letak gambar lelaki dan perempuan yang fotorealistik untuk menggambarkan mana satu pintu yang patut lelaki masuk, mana satu pintu yang patut perempuan masuk. Awkward weh. Dah kenapa lelaki ni tuan punya jamban ke apa kan? Perempuan kena minta izin dengan dia ke apa? Jadi konsep manusia yang berbeza jantina ini kemudian diabstraksikan, diringkaskan dengan kita ambil ciri-ciri penting je yang membezakan jantina di dunia yang sebenar. Simbol perempuan dia pakai skirt, simbol lelaki dia tak pakai apa-apa. Maksudnya tak ada apa benda yang special lah pasal lelaki je dah. Tapi tak apalah, benda tu yang penting bila kita tengok simbol ringkas yang telah diabstrakkan itu, kita boleh tahu apa yang diwakilinya. Kita dekat negara yang bertamadun ni lah, dekat belah barat tu, diorang dah tak tahu dah apa beza lelaki dengan perempuan. Maka reka bentuk objek dan watak yang paling baik adalah yang kalau kita buang segala macam butiran dia, warna dia, muka kita buang dia, baju pun kita buang semua. Sampai yang tinggal cubalah bentuk bayang-bayang hitam dia. Bayangnya kalau kita boleh kenal juga aja, watak siapa, maka ia adalah desain watak yang terbaik. Baru-baru ni ada satu game punyalah mahal ratus-ratus juta Sony pergi buat. Tapi tak sampai beberapa hari game itu di cancel sebab tak ada orang main. Yalah, kesianlah juga. Tapi punca utama kenapa jadi macam tu adalah sebab watak-watak dia bila kita outstrip, bila kita buang semua detail-detail dia, tinggal dia punya reka bentuk abstraction yang utama, dia sangat-sangat generik. Tak boleh nak bezakan pun antara watak-watak dengan bayang-bayang dia. Ya, betul. Abstraksi yang paling ekstrim adalah apabila kita boleh kurangkan watak kepada yang paling minima, tapi kita masih boleh kenal juga watak tersebut. Dahsyat weh, macam mana otak aku boleh tangkap apa yang nak disampaikan ni. Inilah minimalis. Jadi bentuk keseluruhan Merdeka 118 ini adalah abstraksi daripada bentuk Tunku Abdul Rahman ketika beliau mengisytiharkan kemerdekaan. Okey, rasanya ramai yang dah tahu pasal benda tu, tapi apa kehal pula dengan segitiga ni? Dia ada rahsia yang sangat menarik sebenarnya sebab segitiga ini diambil daripada motif songket Melayu. Segitiga adalah bentuk geometri yang paling asas. Kurang daripada 3 sisi dia tak jadi bentuk, dia jadi garisan. Kena ada paling kurang 3 sisi barulah sesuatu itu menjadi bentuk poligon. Sebenarnya kan bentuk-bentuk yang ada yang kita tahu ni semua kita boleh persembahkan untuk menjadi terdiri daripada semata-mata segitiga. Termasuklah bentuk bola pun. Kita boleh buat bola yang hanya terdiri daripada segitiga. Dalam modeling 3D, teknik di mana kita cuma guna bentuk segitiga nak buat objek-objek 3 dimensi dipanggil sebagai triangulasi. Triangulation. Aku belajar lepasan PPSMI. Jadi tu sebab dekat sekolah korang punya banyaklah belajar pasal segitiga saja dipanggil sebagai trigonometri. Sebab kalau korang tahu pasal segitiga je, korang dah boleh tahu dah pasal semua sifat-sifat bentuk yang lain. Patutlah durian raja buah je tak? Rupa-rupanya orang Melayu kita duk banyak guna ilmu pasal segitiga ni di dalam songket. Tok nenek kita abstraksikan objek dunia sebenar kita kepada bentuk yang paling
paling ringkas. Segitiga, contohnya corak yang dipanggil corak isi mangga pada songket ni adalah abstraksi bentuk segitiga dan segi empat sama. Corak songket isi periuk ni sebenarnya adalah corak matematik dipanggil sebagai segitiga Pascal. Corak-corak songket kita rupa-rupanya ada banyak melibatkan konsep-konsep matematik. Ini adalah konsep-konsep matematik yang kita duk jumpa pada pembuatan songket. Hari ni semua ni Cuma yang menariknya adalah orang yang buat songket tu mungkin dia tak belajar pun matematik secara formal. Admit tu semua mereka tak belajar apa sangat. Mungkin mereka tak pernah buat soalan matematik ramalan trigonometri SPM. Tapi mereka seniman-seniman songket kita entah macam mana dah ada bakat semula jadi untuk memikirkan dan menggunakan konsep matematik dalam seni. Jadi kesimpulannya kita dapatlah apa benda sebenarnya desain reka bentuk Menara Merdeka 118 ni. Dia adalah abstraksi daripada detik yang paling bersejarah dalam negara kita yang dibina menggunakan elemen-elemen geometri yang paling asas segitiga yang diambil diinspirasikan daripada songket. Jadi mungkin itulah sebab kenapa kita ataupun mungkin saya je kot rasa bangunan ni dia lain macam sikit. Dia macam uncanny, ada benda yang duk menggeletek dekat otak ni. Mungkin sebab otak kita dia macam dapat tangkap sipi-sipi je. Apakah abstraksi yang nak disampaikan? Apa bentuk yang nak diwakilinya, tapi otak kita tangkap sayu-sayu. Mungkin sebab dia sangat-sangat abstrak. Ataupun entahlah aku seorang je yang rasa macam tu kot, yang fikir lebih-lebih. Jadi korang rasa tak macam yang saya rasa? Cuba tulis dekat bahagian komen, saya nak baca. Kalau korang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan kalau anda menyokong saluran Ajar, boleh menyokong dengan lebih lagi dengan anda tekan butang join menjadi Ajarian. Sangat-sangat membantu kami untuk menghasilkan lebih banyak konten ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Berarti dasar dari Menara 118 ini filosofi dari Teungku tadi ya cuy ya? Iya sih, kalau memang ditengok dari bentuknya itu tak mungkin lah ya macam manusia ya. Tapi kalau dari filosofi yang abang ini jelaskan barusan itu ya make sense sih. Makanya Randy kadang bingung cuy, kok bentuknya itu out of the box gitu. Semakin penasaran cuy. Baru tahu ini kalau ini gedung kedua di dunia, tertinggi di dunia. Baru ini sih yang Randy bingungkan, ini lebih ke bentuknya. Dan akhirnya sudah terjawab cuy. Oke, kita lanjut tengok. Sekali lagi Malaysia mendapat perhatian dunia. Hari tu kecoh. Satu dunia Presiden China datang kat Malaysia. Tapi kali ni dia lain sikit. Menara ikonik kita Merdeka 118 menjadi mercu tanda dalam filem terbaru Marvel Thunderbolt. Mula je cerita ni, orang akan tengok scene Yelena dia terjun dari puncak menara bangunan ni. Jadi hari ni kita nak tengok apakah kisah di sebalik bangunan kedua tertinggi di dunia. Bangunan ni dibina betul-betul bersebelahan dengan Stadium Merdeka, iaitu tempat laungan kemerdekaan pertama negara pada 31 Ogos 1957. Ketinggian dia adalah sekitar 2,227 kaki dan mempunyai 118 tingkat. Kos untuk bina bangunan ni adalah sekitar 5 bilion ringgit dan direka oleh firma arkitek dari Australia. Tapi yang bestnya, dia bukan sekadar reka untuk cantik, tapi bangunan ni diinspirasikan daripada bentuk tangan Tengku Abdul Rahman ketika melaungkan Merdeka. Dan dalam Merdeka ni ada macam-macam, antaranya hotel mewah, pusat beli belah, ruang pejabat, kediaman dan juga dek pemerhati yang bakal jadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Waktu malam dia punya lighting dia ikut garisan bentuk geometri fasilitasnya. Melayu. Dan dalam filem Thunderbolt ni, Merdeka 118 jadi salah satu lokasi penting untuk operasi mereka. Tak silap dalam filem ni dia ada sebut 4 ke 5 kali lah Malaysia. Jadi agaknya lepas ni orang mereka bila tengok cerita Marvel ni baru dia tahu Malaysia ni bukan calang-calang. Siapa kat sini dah tengok cerita Thunderbolt ni? Apa pendapat korang? Cuba korang. Malaysia bukan calang-calang. Sekali lagi Randy nak baru tengok cuy. Kalau gedung ini buat film Marvel cuy. Coba kita cari cuy. Randy penasaran. Tapi Randy jujur ya belum pernah tengok Marvelnya sih. Filmnya belum pernah tengok cuy.
Tadi baru tahu ini malah. Kita tengok cuy. 3, 2, 1, go! Oh ya ini cuy. Oh ya ini cuy. Oh ya ini cuy. Not super hero. Not giving up. Thunderbolt. Iya cok. Anjay, ngeri cok. Enggak ini gini. Kita tengok tadi ya, yang tadi ya. Meanwhile. Nah, kalian tengok di gedungnya, di badan gedungnya, ini ada tulisan. Yang jadi pertanyaan Randy, berarti di seluruh badan gedung memutar ada yang namanya videotronnya atau cuma AI? Randy kan belum tahu nih. Nak lampu-lampu yang macam ini Randy belum tahu sama sekali. Alamak. Ya, maksudnya kok bisa bentuk tulisan, bentuk gitu tadi. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Coba kita tengok lagi cuy. Konten Pendidikan kreatornya. 118 tu sebenarnya top 5 je, bukan top 2 dalam dunia. Bukan top 2 dalam dunia. Bukan top 2 dalam dunia. Hah? Menara Merdeka 1 Bentar. Kita ulang lagi ya. Randy kok kayaknya salah nih denger ya. Coba. Menara Merdeka 118 tu sebenarnya top 5 je, bukan top 2 dalam Hah? dunia. Menara Merdeka 118 telah menjadi pencakar langit kedua tertinggi dalam dunia sebab dia mempunyai 118 tingkat dengan ketinggian setinggi 678.9 meter dan kos bina menara ini menelan sehingga 5 bilion. Apa yang menjadi persoalan aku, betul ke menara 118 ni setinggi 678.9 meter? Sebab kalau ikutkan ketinggian Merdeka 118 tanpa spaya atas dia tu hanya 515 meter atau 1690 kaki je, sekaligus menjadikan bangunan ni top 5 dalam dunia dan bukannya top tu. So spaya yang terpacak ke atas Menara Merdeka 118 ni ketinggian dia setinggi 163.9 meter. Padahal spaya tu tak ada apa pun. Mungkin memang sengaja ditambah hanya untuk lawan bangunan tinggi yang lain. Aku bukan nak condemn, tapi aku curious je. Dan kalau kau nak tahu, kes ni dah banyak dah dari zaman 90-an dulu. Di mana kebanyakan bangunan akan tambah bahagian spaya atau antena ke atas bangunan tu untuk menambah ketinggian sesebuah bangunan. Sebab kadang-kadang spaya atau antena ni memang dah direka bentuk sekali dengan bangunan tu menyebabkan bukan sengaja diorang buat benda tu. Kalau yang dah faham tu bagus. Tapi kalau yang belum faham, jom kita ciao. Nah, ini ada konten kreator Malaysia sendiri ya yang cakap macam itu. Coba korang, ayo kita diskusi di situ cuy. Mantap ini. Ada statement dari kawan Malaysia yang berstatement bahwasanya gedung ini dihitung gedung tertinggi nomor 5. Gimana pendapat korang? Coba komen. Oh, view dari drone cuy. Nah, ini kesukaan Randy nih cuy. Keren coy. Nah ini loh, badan bangunannya itu nggak sama. Ini yang dari dulu Randy nak tanyakan gitu loh. Nah akhirnya terjawab nih di depan tadi cuy. Nah ya kan, kayak abstrak gitu loh. Merdeka satu, ya Allah. View-nya cuy, ngeri cuy. Kalau kata orang Jawa itu ini cuy, apa bentuknya dari segi gedungnya itu unik lah. Karena kalau ditengok itu gak ngalor gak ngidul. Pulang saya. Maksudnya variasi gedungnya itu baru ini sih, yang ditengok itu baru ini. Yuk kita cari lagi cuy. NANI?お前はもう死んでいる。
Kita cari lagi. Bentar. Baca. Ternyata beneran lampu, Cuk. Gila view-nya, Cuk. Dan dikira itu AI, cuy. Dan nak kira kalau lampu-lampu ini tuh AI. Ternyata lampu beneran, coy. Tapi yang di kaca-kaca itu loh, Randy yang tak tengok itu kok ada bisa dibentuk tulisan. Nah itu masa juga lampu ini? Gila sih. Ngeri cuy, ini baru tahu cuy. Yang Randy paling excited hari ini itu selama ini udah terpecah bentuknya. Beda dari yang lain, abstrak sekarang udah terpecahkan. Yang kedua, gedung ini Randy baru tahu kalau dipakai syuting Marvel. Nah, terus ketiga nih, ini yang belum terpecahkan sampai hari ini. Lampu sensor yang tadi. Coba korang komen, barangkali korang tahu cuy. Kita cari lagi cuy. Anjir. Nah cuy, ini cuy benar nih. Nah, korang tengok nih. Ini lampu neon semua cuy. Yang dimaksud tadi itu lampu ini loh cuy. Pinggir-pinggir tadi kan merah tuh. Nah, ini lampunya sekarang kuning cuy. Nah, korang tengok cuy. Gila macam kantornya Avenger cuy. Alamak. Anjay, satu gedung 1.000.000 filosofi cuy. Ngeri ya. Ini yang dipuas banget, full edukasi. Gedung ini itu udah saking terkenalnya yang pernah tengok cuy. Kita diskusi di kolom komentar cuy. Ya seperti itu aja konten hari ini ya. Thank you buat Bang Akmal Faris yang udah ngerekomendasikan Menara 118 ini. Jangan lupa buat kalian semua like, comment, and subscribe. Semoga konten ini bermanfaat, minimal jadi berkah, maksimal jadi amal jariah. And see you. I don't care about the consequence.